Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lain daripada lain yang diperbuat daripada pulut hitam. Korang patut cuba tau sebab dia rasa kenyal-kenyal, memang sedap. Mula-mula acuan yang 5 inci ni korang sapu dengan minyak masak. Kalau dah sapu, ketepikan dulu. Satu adunan ni dapat 5 bekas acuan yang 5 inci. 4 biji telur grade A, 200 gram gula kasta, setengah sudu teh garam. Pukul bagi ketiga-tiga bahan ni sebati, baru masukkan tepung. 100 gram tepung gandum, 150 gram tepung pulut hitam, 60 gram serbuk koko, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh soda bikarbonat. Pukul ke semua bahan ni bagi sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan bahan-bahan cair. 260 gram susu full cream, 160 gram minyak masak. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati macam ni, bolehlah korang tuangkan ke dalam acuan. Panaskan air pengukus. Kalau air pengukus dah mendidih, baru boleh korang kukus kek ni selama 15 minit dengan api sederhana. Jangan lupa penutup pengukus korang balut dengan kain supaya air tak menitik atas kek. Kek ni dah masak, keluar je daripada pengukus, korang terus boleh keluarkannya daripada acuan. Sementara menunggu kek ni sejuk, jom kita buat topping coklatnya. 2 cawan serbuk koko, 1 cawan susu full cream, 2 cawan minyak masak, 2 cawan susu pekat. Masak sampai topping ni pekat likat macam saya buat dalam video ni. Topping dah pekat macam ni, tandanya dah siap. Bolehlah korang tuangkan ke atas kek tadi. Topping tu taburlah dengan coklat rice. Kek kita dah siap, selamat mencuba semua.